Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Isnin. Selasa 2 hari bulan Mei 2026 Masihi bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, sekarang ni pukul 8.04 pagi. Untuk video buat masa ni, untuk pagi ni saya nak review barang Shopee dan juga barang TikTok. Barang Shopee yang sampai pada 3 hari lepas. Pada malam tak? Sampai malam kan? 7.44 tu. Ada tu pada 3 hari lepas, iaitu hari Sabtu. Sabtu tak? Sabtu. Sampai pada hari Sabtu. Mega ni jam ni macam biasa. Mana kau tu? Pisau nak buka. Sekejap. Okey. Siap buka dah ni. Oops. Oh, repeat order hari itu. Model tular. One piece ni. One piece. Kuning sebelah. Tak betul tanya lagi. Oh, ni dapat belah. Oh, ni dekat dah. Dia kata banyak. Hai. Kata hak ni pula. Hak dua ni pula Naruto. Oh, kami. Warna orange. Ini design Naruto 2. Design hak repeat order itu. One piece 2. Ya. Kesesah tu ni pula bagi TikTok pula pada 3 hari lepas. 3 hari lepas. Ni hari Sabtu, TikTok Shopee. Ni hari Ahad. 31 bulan Mei baru ni. 2 hari lepas lah. Tengok ni daripada mana ni? Dah sama itu kan. Jadi Jalan Abdul Haji Manan. Penisi Meru, Selangor, Kelas Selangor. Tu bagi tu. Ini pula bagi TikTok pula daripada Kelabu dah. TDI ke boleh? Batu, Kuala Lumpur, Senggambut, Kampung Pasir. Ya. Ini botol kan. Ubat penggalak akar. Buah dah lain rendah kerak tunah batai dah hai kokok. Koyak sikit untuk biar buruan untuk berakar lah. Sisik sikit lah. Kisik kulit dah tu. Lepas tu bubuh dalam air, titik benda dalam air, benda dia dah tu. Tengok seminggu 2 minggu tu berakar. Dia ada nest semua dah ni. Beli 3 percuma 3. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.